rakyat merasakan tidak puas hati dengan kerajaan ini yang gagal ini, maka kumpulan-kumpulan tertentu, kau jadilah calon. Sebab itu ramai yang menjadi calon. Pilihan Raya Negeri Sabah sememangnya menjadi tumpah politik pada kali ini. Bahkan, di Dun Tulik bakal menyaksikan pertembungan yang sengit sehingga melibatkan 14 penjuru yang terdiri daripada latar belakang haluan politik. Tetapi, pembangkang masihlah dengan naratif mereka. Balik-balik kata rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan dan disebabkan oleh itu, Dun tersebut menerima sehingga 14 calon. Itu jelah modal mereka duk ulang-ulang. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang, Hamzah Zainuddin, yang kata rakyat tertekan sehingga mengambil tindakan sedemikian dan perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Kan kalau cakap tak pandai, kena saman. Dalam mana-mana pilihan raya, sesiapa pun berhak bertanding selagi memenuhi syarat SPR. Itu sebabnya wujud calon bebas di setiap PRN ataupun PRU. Itulah tandanya demokrasi. Menurut komen yang ditinggalkan oleh netizen, Sabah ni bukan kali pertama ramai calon. Malahan, setiap kali pilihan raya, memang ramai yang akan bertanding. Oleh itu, kalau tak tahu jangan bercakap. Kan dah dapat malu, sama juga dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Indira Mahkota. Katanya Perikatan Nasional tidak menjanjikan bola bintang sebab mereka lebih bertumpuk untuk menyelesaikan masalah tiga beradik di Sabah. Masalah tiga beradik tersebut merangkumi masalah jalan, masalah air dan masalah elektrik. Oh, tahu pun mereka bahawa Sabah memang ada masalah itu sedari dulu. Namun, ketika mereka jadi kerajaan selama 33 bulan, apa sumbangan mereka kepada negeri bawah bayu tu? Sekurang-kurangnya untuk masalah air, Kerajaan Pakatan Harapan telah pun memberikan peruntukan sebanyak RM1 bilion untuk projek bekalan air. Bagaimana dengan elektrik? Jangan bimbang, kerajaan tak tutup mata berkenaan hal ini. Kerajaan Pakatan Harapan memberikan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk projek bekalan elektrik dan menyerahkan kuasa kawasan elektrik kepada Kerajaan Sabah, dan untuk masalah jalan pula, kerajaan beri peruntukan pembangunan RM7 bilion yang tertinggi dalam sejarah dan teruskan projek Pan Borneo. Ini belum kira lagi macam mana Pakatan Harapan tunaikan 9 tuntutan MA63 berbanding dengan hanya 3 tuntutan zaman Perikatan Nasional. PH beri pemberian khas Sabah sebanyak RM600 juta berbanding RM125 juta zaman PN. Pakatan Harapan sumbang balik RM17 bilion kepada Sabah berbanding RM10 bilion zaman Perikatan Nasional. Jadi sebelum pembangkang sibuk menuduh pihak lain tak buat kerja, elok cermin diri dulu. Kalau nak raih hati pengundi Sabah, buatlah dengan polisi dan misi yang matang. Bukan dengan teori-teori dramatik tentang 14 penjuru sebagai tanda protes rakyat.